Maaf ganggu, bos. Tapi saya rasa ini penting. Pasal apa? Pasal kempen Ibu Zah. Bukan kempen tu dah settle ke? Ada orang share dekat saya dekat social media. Dana tak dapat sepenuhnya ke keluarga Ibu Zah. Saya dah buat cross check website dengan TNC. Ada clause 30% management fee. Tapi waktu posting hari tu, tak ada mention langsung. Pelik. Bos tak saya siasat lebih dalam. Akak bukan sengaja nak marah Aminah, okey? Tapi Aminah daripada dulu lagi memang boros and careless. Dulu akak beli rumah untuk kita. 1 month after that, Aminah beli rumah lain. You spend 1 million ringgit for a house that you don't even live in. Tapi rumah kan investment. Tapi tak payah nak post ke IG kan? Low profile sikit boleh? Kak, high profile kita ni lah yang buat bisnes kita ni berjaya. Business kita, business of sympathy, Aminah. Kalau orang dah meluat tengok, tak siapa nak simpati lagi. Hukum ambil komisen daripada dana awam ni bergantung kepada jenis derma. Kalau derma tu derma awam, boleh. Tak ada masalah. Tak ada khilaf pun. Duit tu boleh kita pakai untuk belanja makan, untuk belanja pengurusan, belanja minum. Apa-apa sajalah yang berkaitan. Kalau macam kempen Ibu Zah ni, Ustaz? Kempen itu tak boleh sebab dia adalah derma khas. Dan derma khas ni, dia ada tujuannya yang spesifik. Jadi orang yang terima duit tu, yang mengutip duit tu, hanyalah wakil. Jadi haram hukumnya. Dia perlu dapat izin daripada orang yang menerima derma. Sebab derma khas ni dia amanah. Tak boleh pakai kalau tak dapat izin.